Korang pengguna iPhone tapi teringin nak pakai telefon Android boleh lipat. Tapi masalahnya bila dah masuk dalam ekosistem Apple, memang susah nak keluar. Sebab semua benda bersambung antara satu sama lain. Nak kena tinggal iCloud lah, nak kena tinggal MacBook. Memang pening kepala kan? Sebab tu korang kena tengok telefon kat tangan saya ni. Ini ialah Honor Magic V6. Honor kata ini ialah peranti flagship Android pertama yang betul-betul boleh berfungsi dalam ekosistem Apple dan melengkapi pengguna iPhone dan Mac. Korang tak perlu tinggalkan ekosistem Apple korang. Hari ni kita sembang macam mana peranti ni bakal mengubah maksud kebebasan merentas platform. Okey, poin paling gempak, ini ialah telefon Android pertama di dunia yang boleh bersambung terus dengan iCloud korang. Ya, korang tak salah dengar. Korang just muat turun plug-in dekat aplikasi Files Magic V6, log masuk guna Apple ID dan semua file, dokumen, termasuklah gambar-gambar high-res daripada iCloud korang dah ada dekat dalam telefon Android ni. Pengalaman dia sebiji macam guna aplikasi Files dekat iPhone. Bukan tu je, kalau korang nak pindah file, ada juga ciri Honor Connect One Tap Share. Korang just lagakan bahagian atas Magic V6 ni dengan iPhone atau MacBook. File terus hantar. Hotspot tak payah buka, pairing pun tak payah. File video saiz 1GB, 25 saat je boleh settle. Untuk korang yang buat kerja guna Mac, peranti ni ada fungsi Magic Ring. Korang boleh jadikan skrin dalaman 7.95 inci telefon ni sebagai monitor kedua tanpa wayar untuk MacBook korang. Fungsi dia sebiji macam iPad sidecar. Boleh letak nota rujukan kat skrin lipat ni sambil buat kerja dekat skrin utama Mac. Dan untuk pengguna AirPods, korang jangan risau. Bila gunakan dia dengan Magic V6, korang akan dapat pop-up animation yang sama macam dekat iPhone. Ciri Active Noise Cancellation, ANC atau Transparency Mode boleh ditukar terus dari Magic V6. Kemudian, fungsi Automatic Ear Detection pun ada. Bila cabut telinga, lagu auto pause. Malah korang yang boleh jejak lokasi AirPods guna fungsi Find My terus dari Magic V6 tanpa sentuh iPhone korang langsung. Paling best, semua notification kat Magic V6, iPhone dan Apple Watch akan disynchronize secara masa nyata dua hala. Jadi korang tak payah pening nak cek peranti satu-satu untuk tengok notifikasi yang masuk. Okey, sekarang jom kita sembang pasal skrin dia pula. Bila dibuka, korang akan dihidangkan dengan skrin dalaman AMOLED gergasi berukuran 7.95 inci yang sangat tajam. Tapi kan, satu masalah utama telefon lipat selalunya adalah kesan lipatan dekat tengah-tengah kan? Tapi pada Magic V6, Honor menggunakan lapisan kaca UTG Ultra Tegur baru yang mengurangkan kedalaman kesan lipatan sebanyak 44% berbanding Magic V5 sebelum ni. Ia juga mendapat persijilan SGS Imperceptible Crease. Bila korang pandang dari depan atau sudut 30 darjah, memang kesan lipatan seolah tak nampak langsung. Skrin luar peranti ni pula ada kecerahan puncak sehingga 6000 nits, dua kali ganda lebih terang banding skrin iPhone 17 Pro Max dalam keadaan HDR. Nak baca artikel bawah matahari terik tak ada masalah. Plus dia ada 4320Hz PWM beaming bebas flicker, ciri AI defocus display dan circadian night display untuk jaga kesihatan mata korang daripada letih. Satu benda yang iPhone memang tak boleh lawan adalah keupayaan multitasking pada skrin besar ni. Melalui ciri multiflex, korang boleh jalankan sampai 3 aplikasi serentak bersebelahan. Nak main game sambil tengok panduan strategi pun boleh. Kalau korang lipat sikit peranti ni, dia ada fungsi fast flex yang akan mudahkan pembantu AI macam Gemini atau ChatGPT keluar kat sebelah skrin untuk korang buat rujukan. Prestasi pula macam mana? Jangan risau, ia dikawasakan chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 terbaru. Tapi apa yang membezakan Magic V6 dengan pejabat lain ialah gandingan chip penyejuk Honor E2 bersama sistem penyejukan vapor chamber gergasi seluas 14,320mm persegi. Main game berat macam Genshin Impact pada frame rate tinggi untuk jangka masa lama pun peranti ni tetap kekal sejuk tanpa masalah throttling. Bateri dia pula sebesar 6660 mAh, kapasiti terbesar dalam mana-mana telefon lipat sekarang. Nak cas melaju sebab dia sokong 80W pengisian berwayar dan 66W tanpa wayar. Okey, sebut pasal kamera, peranti ni membawakan antara sistem zoom terbaik pada mana-mana peranti boleh lipat. Ia dilengkapi kamera utama 50MP dengan OIS, kamera ultralebar 50MP dan bintang utama dia, kamera telefoto periskop 64MP dengan OIS bertaraf SIPA 6.5 yang menyokong 3 kali zoom optical. Tapi kan, kelebihan unik telefon lipat untuk fotografi adalah pratonton 2 skrin secara serentak. Kawan anda boleh nampak bingkai pada skrin luar, jurugambar nampak viewfinder dekat skrin dalam. Tak ada lagi situasi subjek tutup mata dan lebih mudah untuk dapatkan framing dan pose yang betul. Lepas tu, ciri Magic Pose pula boleh tunjukkan cadangan gaya secara masa nyata daripada lebih 100,000 pose pada kedua-dua skrin serentak. Mudah kawan anda nak tahu pose diri macam mana, jurugambar pun boleh fokus pada framing. Untuk video dan gambar, ada fungsi Magic Video Color untuk grade warna sinematik automatik, AI Magic 2 Video 2.0 untuk jana video pendek dari foto, serta ciri AI Eraser dan AI Outpainting untuk padam objek atau luaskan lagi bingkai gambar korang.
Untuk pasaran Malaysia, varian RAM 16GB dan storan 512GB dijual pada harga RM7,699. Manakala varian RAM 16GB dan storan 1TB berharga RM8,899. Magic V6 ditawarkan dalam 4 warna bergantung pada varian, iaitu merah, putih, emas dan juga hitam. Jadi untuk korang yang dah lama nak pakai iPhone tapi teringin nak rasa kehebatan peranti lipat tanpa perlu tinggalkan ekosistem Apple korang, order Magic V6 adalah jawapannya. Jadi tulis pendapat korang kat ruangan komen. Jangan lupa tekan like dan subscribe saluran YouTube Central BM. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye!